Rok, beg berat tak? Berat. Hari ni ada apa? Kafa? Dok. Ada? Curriculum. Tengok beg. Darjah 4. Kalau ada Kafa, bawa 2 beg. Assalamualaikum Aminah. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit pasal beg sekolah. Nak tanya pasal beg sekolah. Sebelum tu Aminah sekolah mana? SK Kerteh. SK Kerteh. Aminah belajar di tahun berapa? Tahun 5. Tahun 5. Tahun 5 berapa tahun? Tahun 5 berapa tahun? 11. 11 tahun. Dia pandai. Okay, ada sikit tu soalan. Okay, boleh tanya. Okay, nak tanya Aminah. Jawab Berat. betul-betul lah. Jawab betul-betul. Boleh? Okay. Jawab betul-betul. Okay. Okay, berat tak bawa beg sekolah hari-hari? Tak sangat. Tak berat sangat. Aminah rasa susah tak nak urus buku teks? Pernah tak hari yang ataupun tahun-tahun sebelum ni Mina pergi ke sekolah bawa beg tu rasa berat sampai sakit belakang? Pernah tak? Pernah sekali. Ha? Sekali. Tak dengar. Pernah sekali. Pernah sekali? Ya, sekali je. Oh, bila tu? Masa dah jawab apa? Tak ingat. Tak ingat? Sebab apa jadi berat? Sebab kena Boleh bawa share? buku banyak. Sebab apa kena bawa buku banyak? Tak susun jadual, pakai letak je. Ke macam mana tu? Hari tu jadualnya banyak. Habis tu? Bawa semua buku tulis. Bawa semua buku tulis. Okey. Buku teks? Ikut jadual. Ikut jadual. Berat tak? Betul? Berat. Berat. Okey. Lagi seterusnya, nak uruskan buku teks tadi. Soalannya. Senang tak? Bila dapat buku teks, apa yang Aminah buat? Setiap akhir tahun dapatkan buku teks kan? Buat apa? Kena buat apa? Masuk tahun baru. Simpan je lah. Simpan? Oh. Dapat buku baru kan? Buat apa dengan buku baru tu? Sampul. Lagi? Tulis nama. Dia nama. Lepas tu? Sampul tu macam mana? Susah tak? Okay, tak buat. Ada Susah. Susah. Okay, tu tahun baru. Akhir tahun. Buku teks yang ada tahun yang lepas lah. Apa perlu yang nak buat? Buku yang ada tu sebelum masuk tahun baru. Kumpul semua lepas tu ikat. Susah tak? Pernah tak berlaku hilang? Tak. Pernah dengar tak kawan-kawan ataupun adik-beradik hilang buku teks? Pernah. Nah, apa yang dia kena buat? Bayar balik. Kena bayar balik. Mina rasa benda tu, perkara tu bebanan tak? Susah tak? Yes. Susah? Okay. Kalau lah dibagi pilihan buku teks secara kertas tu, fizikal, kena bawa tiap-tiap hari, dengan buku teks yang ada tiap-tiap hari tu disimpan di sekolah, mana Mina lebih suka? Buku teks yang disimpan di sekolah. Di sekolah. Tapi almari tu nak beli kena ada duit. Boleh ke kalau ambil duit mak ayah, minta dengan mak ayah? Boleh. Boleh. Okey, sekarang ni zaman guna gadget. Tahu gadget? Apa contoh gadget? Telefon, tablet. Oh, pernah guna buku teks digital? Pernah guna tak? Tak. Tak tahu. Okay, buku teks digital ni mana buku teks yang sama isi dia, cuma dia bukan dalam cetakan kertas. Dia ada dalam file PDF. Antaranya PDF nama dia. Kita salak dalam peranti sahaja. Rasa-rasa mana lebih menarik? Mana lebih suka? Buku teks kertas buku tu ke ataupun guna peranti? Buku teks. Guna buku teks. Sebab apa?
Atau tak pernah guna? Pernah tak tengok adik-adik ataupun kawan buka tablet, buka bahan-bahan bacaan dalam tu? Pernah tak? Tahu. Ha? Tak pernah tengok? Oh, Aminah rasa kalau guna buku teks dalam peranti, tengok lama-lama, apa kesan dia? Sakit mata. Sakit mata. Lepas tu skrin tu jadi apa? Panas. Panas. Okey. Kemudian kalau tu guna, bateri habis. Banyak juga tu. Nak beli tu murah ke mahal? Mahal. Antara buku teks yang percuma dengan peranti, guna buku teks secara digital, mana lebih suka? Buku teks. Suka buku teks? Gila. Ada soalan lain? Cuba tanya. Soalan terakhir dah. Cuba tengok. Soalan terakhir, kalau diberi pilihan untuk guna buku atau tablet, nak pilih yang mana? Nak guna buku teks biasa ke? Ataupun nak guna tablet? Buku teks. Kalau diberi tablet nak tak? Nak buat apa dengan tablet tu? Baik. Itu pendapat jujur. Okey Aminah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bercakap sikit pasal isu beg sekolah anak-anak yang dikatakan sangat berat lah, sehingga menyebabkan sakit belakang lah, apalah. Okey, baik. Jadi nak tanya pendapat tentang buku fizikal vs buku digital, yang mana lebih baik? Kesan buruk ke kesan lebih, kesan baik, kesan baik untuk anak-anak ke? Baik, terima kasih. Di situ ada beberapa isu. Isu yang pertamanya tentang beg sekolah yang berat. Dan setiap perkara tu kita akan lihatlah apa punca. Okey, apa punca dan apa akibatnya, dan mengapa perkara tersebut berlaku. Sebelum kita pergi kepada apakah mekanisme yang paling baik ataupun perbandingan di antara buku fizikal dan buku digital. Okay, buku digital ni memang kita tak akan boleh larilah daripada penggunaan peranti. Peranti ni sama ada kalau hari ni telefon pintar ataupun tablet ataupun notebook seperti laptop. Okay, kalau kita berundur sedikit, negeri Terengganu pernah menjalankan, kita panggil satu kaedah pendigitalan di awal tahun 2000 dengan pemberian komputer riba sebagai, kita panggil, alat bantu belajar untuk anak-anak di sekolah rendah. Namun kita lihat banyak isu lah, banyak isu. Okey, sebelum kita menyentuh tentang isu pendigitalan ni, isu utama yang disebut sebelum kita buat perbandingan adalah isu beg berat. Beg berat ni memang kita tak boleh nafilah bila mana penggunaan buku teks secara fizikal digabungkan dengan buku-buku bagi
subjek ataupun mata pelajaran tu yang kadang-kalanya lebih daripada satu ataupun lebih daripada sebuah buku, ataupun gabungan di antara buku-buku fizikal yang merangkumi subjek-subjek yang banyak itu berlaku kerana banyaknya mata pelajaran yang menjadi silibus lah. Kalau ikutkan silibus ni perkara yang kecil dalam buku, tapi kita maksudkan silibus di sini mata pelajaran yang ditetapkan oleh kementerian, dan ini melibatkan dasar. Bila menyebut tentang dasar, ia akan berkait dengan kita panggil punca kuasa. Dan punca kuasa kalau kita lihat tahun 2027 nanti akan ada satu mungkin penambahbaikan dari segi silibus dan juga subjek untuk sekolah rendah khususnya. Sebagai seorang bapa yang berpengalaman pada hari ini, yang mana anak-anak yang masih bersekolah di sekolah rendah seramai 4 orang. Bukanlah 3 orang sekarang ni. 3 orang. Okey, seorang di Darjah 2, seorang berada di tahun 4 tahun 4, dan seorang lagi berada pada tahun 5. Okey. Ketika saya membawa anak-anak menggunakan kereta ke sekolah, tak ada masalah lah. Okey, masing-masing untuk hari Ahad, Isnin, Rabu, anak-anak bawa beg. Kebiasaannya 2 buah beg untuk sekolah pagi dan satu lagi beg untuk kelas agama petang, kafar. Untuk hari Selasa dan Khamis, 1 beg. Dan overall 3 kilo, paling kurang 3 kilo untuk setiap beg. Menjadi satu perkara yang kita fikirkan boleh memberi kesan terhadap kesihatan tubuh, kesihatan emosi, dan dari segi ibu bapa pun lihat sebagai satu perkara yang mendatangkan bebanan dan negatif. Namun perkara tersebut tetap dan perlu diteruskan kerana ia merupakan ketetapan oleh, kalau yang paling dekat, pihak sekolah lah, dengan jadual waktu yang padat dengan subjek-subjek, ditambah dengan buku teks yang merupakan pinjaman untuk dengan ni masih lagi bawa skim pinjaman buku teks lah, tak ada yang beli sendiri, pinjam tetapi kena bawa pulang setiap hari. Okey. Dan yang ketiganya, ia boleh bawa kesan juga kepada kepada kewangan ibu bapa, kerana beg yang berat ini selain mendatangkan kita panggil mendatangkan ketidakselesaan dan juga kesakitan kepada anak-anak, dia juga boleh menyebabkan kesakitan kepada kewangan ibu bapa lah. Beg yang sentiasa rosak, anak yang sakit perlu dibawa ke hospital, masa yang perlu dikorbankan. Okey, namun perkara ini memang berlanjutan sejak dulu walaupun dah disuarakan, dan inilah ada kaitannya dengan yang akan diubah oleh kementerian pada tahun 2027 nanti. Okey, yang berikutnya, bila mana saya menghantar anak-anak ke sekolah menggunakan motosikal, ini memang terasa perbezaannya dengan kita menghantar anak menaiki kereta. Bila hantar anak menaiki motosikal, beg yang dibawa diletakkan dalam box, ada yang tidak muat tak dalam box, digalas. Bila mana mereka galas, setiap seorang tu kadang-kadang sampai 2 buah beg, menyebabkan motor yang dibawa tidak stabil, boleh mengundang kemalangan. Okey, jadi untuk solusinya,
kita boleh lihat penggunaan buku teks fizikal ni boleh menjadi faktor penyumbang kepada perkara yang buruk bila mana tidak ditangani dengan baik. Dan contoh cara untuk kita menanganinya adalah kembali kepada kaedah yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah, seperti menyediakan rak di kelas, rak khusus untuk buku teks sahaja. Adapun buku tulis dan buku kerja, murid-murid perlu bawa balik, bawa pulang. Okey, mengikut keperluan. Okey, yang pertama. Yang kedua, mungkin solusinya adalah melihat kembali mata pelajaran yang terlampau banyak sehingga 13 mata pelajaran bagi setiap tahun. Tahun ni maknanya tahun 1, tahun 2, tahun 3, sehingga 13 subjek, agak banyak. Dan yang ketiganya, yang ni melibatkan dasar lah, kena lihat juga buku yang diguna pakai untuk subjek-subjek tertentu. Kadang-kadang untuk satu subjek kadang-kala sampai 2 jilid. Ya, betul, mungkin kita boleh bahagikan. Untuk fasa pertama gunakan jilid yang pertama, fasa yang kedua guna jilid yang kedua. Tapi ada yang kedua-duanya perlu bawa, kedua-duanya perlu dibawa. Okey, secara berserta ataupun sekaligus. Itu dari segi penggunaan buku fizikal, yang mana kesannya di kalangan anak-anak ada, dan kesan negatif di kalangan ibu bapa pun ada, tak dinafikan. Okey, kemudian kita beralih kepada cadangan ataupun penggunaan peranti yang mana di dalamnya mengandungi buku teks digital ataupun pendigitalan sesuai dengan dunia hari ini. Namun cabaran pendigitalan buku teks ini ada baik dan buruknya. Antara perkara yang positif, kita boleh setuju bila mana buku teks ini digitalkan, tidak dinafikan ia akan mengurangkan bebanan berat beg. Okey. Yang kedua, mungkin pencarian muka surat ataupun bahan-bahan lebih pantas sekiranya buku teks digital tu bukanlah bahan yang memerlukan internet. Hanya perlu sekali muat turun dan boleh terus digunakan untuk kali yang berikutnya. Yang ketiga, perkara yang baik juga, ianya sesuai dengan zaman sekarang, dengan warna yang terang, okey, dengan penjimatan dari segi ruang dalam beg. Okey. Okey, kemudian di samping itu, dalam kebaikan-kebaikan mungkin berlaku, kita panggil mudah rosak. Peranti itu mudah rosak. Kebarangkalian untuk pecah, untuk patah, untuk diserang virus boleh dikatakan agak besar. Yang kedua, kita panggil pengawasan ataupun pengawalan anak-anak itu sendiri terhadap peranti yang disediakan. Adakah mampu digunakan sebagaimana yang dicadangkan? Saya boleh sebutlah, di sekolah menengah hari ini sudah pun ada sekolah yang menerapkan penggunaan Apple. Okey, sama ada iPad ataupun Apple TV. Itu di kalangan sekolah, pelajar-pelajar sekolah menengah. Tapi kita panggil pengawalannya, kawalan terhadap penggunaan peranti amat sukar. Akan ada penyalahgunaan di kalangan para pelajar sehingga membawa kepada rampasan oleh guru-guru kerana penyalahgunaan, sama ada membuka laman yang tidak sesuai, yang tidak sepatutnya, ataupun menggunakan peranti bukan pada waktunya, ataupun menyeludup peranti dibawa pulang ke asrama bagi pelajar-pelajar yang berada di asrama. Okey. Dan kesannya banyaklah, proses pembelajaran akan jadi terbatas, terhalang.
Kemudian dari sudut kos, kita kena tengok juga dari segi kos. Peranti bukanlah mudah. Andainya kerajaan nak menyediakan, adakah mampu dengan kita panggil cukai yang dikutip? Okey. Ataupun kos ditanggung oleh ibu bapa. Kita kena lihat dalam bandar, sekolah-sekolah di luar bandar dan bandar tidak sama. Yang pedalaman pun tidak sama. Kemudian dari segi akses, sekiranya menggunakan peranti, kadang-kadang kita memerlukan talian internet, rangkaian internet. Mungkin capaian internet tidak meluas dan menyeluruh. Andainya peranti itu hanya untuk memuatkan buku teks digital, itu dianggap ataupun boleh kita kira kurang berbaloi. Hanya semata-mata untuk letak buku digital, melainkan ada dicipta satu peranti khusus untuk memuatkan buku-buku sahaja, bukan untuk digunakan aplikasi-aplikasi yang lain, hanya buku-buku digital. Okey, mungkin peranti tersebut tidak mahal. Kemudian dari segi keburukannya, bila menggunakan peranti, skrin itu ada mengandungi haba. Haba ni akan beri kesan kepada psikomotor ataupun deria murid, terutamanya pelajar-pelajar di sekolah rendah lah, yang mana struktur tubuh mereka tak sama dengan yang lebih dewasa. Jadi untuk kita kata perbandingan yang mana lebih baik, dia bergantung kesesuaian zaman. Buku digital dan buku fizikal, kedua-duanya ada manfaat dan mudarat. Bagi saya, buku fizikal lebih kita panggil membumi penggunaannya, dan ada sentimental value, dan ada kita panggil kesan pada psikomotor, yang maksudnya kesan yang positif, okey. Dengan membelek helaian demi helaian, menulis di atas kertas yang sebenar, itu akan membantu dari segi memori murid. Cuma untuk menangani isu beg yang berat disebabkan oleh penggunaan buku fizikal ni, kita boleh memandang ataupun melihat dari segi solusi yang tadi, sama ada menyediakan ruang khusus di kelas, ataupun mengurangkan mata pelajaran, ataupun menimbang balik apakah buku-buku yang akan diguna pakai, ataupun cukup di SKP ke, ataupun kita gabungkan buku kerja, buku tulis masih lagi fizikal, tetapi buku teks secara digital hanya dibekalkan dan diguna pakai, disimpan di sekolah saja. Bukan bermaksud pelajar akan bawa pulang. Peranti itu disediakan dan disimpan di sekolah. Namun kena ingat, ia melibatkan kos, melibatkan amanah, dan juga melibatkan perkara yang boleh mengundang jenayah. Contohnya jenayah curi. Okey, jenayah curi. Okey. Jadi wallahu a'lam, bagi saya, pendapat saya, kita boleh intervensi gabung jalin dua tu. Okey, wallahu a'lam. Okey. Terima kasih atas perkongsian pendapat. Semoga isu beg berat ni dapat dikurangkan dan selain beg berat lagi, isu apa? Digital Okey, isu digital tu baik atau tidak? Sesuai lah, insyaAllah. Sesuai intervensi. Okey.